Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua ya. Sorry, saya live agak lambat. Ada kerja lain tadi. So, saya nak mengulas berkenaan dengan isu yang membabitkan Jem Chai, Espra M dan juga Anwar Ibrahim. Yang mana hari ini kita lihat kenyataan dikeluarkan oleh Espra M berhubung dengan isu ini menyatakan bahawa Espra M memberi tempoh sebanyak 2 minggu ya untuk Jem Chai kembali untuk membantu siasatan dalam isu yang membabitkan Am Holding dan juga melibatkan sejumlah duit yang kononnya dikatakan RM 1.1 bilion. Dalam isu ini saya lihat kita bukan menuduh, tetapi saya lebih lihat kepada isu Jem Chai ini untuk dikambing hitamkan. Jem Chai ini pada saya satu korban yang perlu dikorbankan menjadi kambing hitam untuk menjatuhkan individu-individu lain demi untuk kekalkan kuasa kepada Anwar Ibrahim dan juga kepada parti Anwar Ibrahim itu sendiri, iaitu PKR. Kita semua tahu bahawa Jem Chai ini adalah seorang anak muda berketurunan Cina yang kita tahu bahawa Jem Chai ini adalah hanya seorang penyelidik. Dan isu yang membabitkan siasatan Espra M kepada Am Holding adalah sangat, pada saya lah ya, sangat pelik. Sangat pelik. Kenapa saya kata macam itu? Dalam isu Am Holding ini, mereka buat chip dan AI. Kerja mereka adalah buat chip dan AI lah. Dan kenapa beria-ia Espra M nak siasat Jem Chai? Saya lihat begini, dalam isu yang membabitkan cerita besar ni, iaitu RM, perjanjian yang melibatkan RM 1.1 bilion ini, kita lihat satu perkara yang sangat bodoh tau dekat sini. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana, tetapi saya nak cerita, ini cerita kerja bodoh. Kenapa Espra M tak siasat Anwar Ibrahim? Sekarang ini, isu melibatkan cerita, kalau kita dekat newspaper tengok dia kata melibatkan RM 1.1 bilion. Siapa yang keluarkan duit 1.1 bilion ni? Siapa yang keluarkan duit 1.1 bilion kalau betul ada dikeluarkan? Dan duit 1.1 bilion ini adalah duit anggaran kos untuk projek ini selama 10 tahun. 10 tahun, kalau kita bahagi 10 tahun itu, 1.1 bilion, lebih kurang dalam setahun 110 juta. Setahun. Jadi, tiba-tiba, adakah Anwar Ibrahim keluarkan duit ini selepuk? Ini cerita yang mengarut lah. Sebab itu saya kata, Jem Chai ini nak dikambing hitamkan. Apa yang Espra M nak siasat dengan Jem Chai sekarang? Rasuah. Saya nak tanya, apa yang Espra M nak siasat dengan Jem Chai sekarang? Rasuah? Jem Chai salah guna kuasa? Ataupun apa? Dua perkara ni yang paling penting. Perkara pokok. Jem Chai ni disiasat sebab rasuah? Atau Jem Chai disiasat sebabkan salah guna kuasa? Yang pertama, saya nak pergi kepada salah guna kuasa. Apa kuasa yang ada kepada Jem Chai? Dalam isu 1.1 bilion ni, Jem Chai bukan pemilik syarikat. Jem Chai bukan pemilik Am Holding. Macam mana kau babitkan Jem Chai? Rakyat tertanya-tanya benda ni tahu. Saya bukan kenal Jem Chai, saya tak sokong Jem Chai, saya tak sokong revisi. Tetapi secara logiknya kita boleh fikir. Siapa Jem Chai ni yang kau nak? Jem Chai bukan tanda tangan duit. Kenapa beria-ia Espra M nak siasat individu ni?
Jem Chai bukan pemilik Am Holding. Jem Chai tiada apa-apa. Jem Chai ni hanya pekerja yang menjadi penyelidik. Am Holding bukan Jem Chai punya. Okey? Itu secara logik kita ya. Dia bekerja, dia makan gaji. Sekarang ni, dalam perjanjian itu juga kita dah tahu, duit ini 1.1 bilion. Duit 1.1 bilion untuk projek 10 tahun. Adakah Anwar Ibrahim keluarkan semua sekali duit tu? Kalau keluarkan, Anwar Ibrahim salah. Anwar Perdana Menteri, Anwar Ibrahim nak Am Holding untuk buat mengajar ataupun membuat chip dan AI dekat Malaysia. Anwar Ibrahim yang semua dia yang mahu, lepas tu kau salahkan Jem Chai. Ini saya tak boleh terima lah. Itu yang pertama. Yang kedua, Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Anwar Ibrahim Menteri Kewangan. Kenapa Jem Chai yang nak? Ini cerita lawak lah. Sekarang ni SPM patut siasat Anwar Ibrahim. Ini yang sebetulnya. Sebab itu saya kata, Jem Chai ini nak dikambing hitamkan. Beria-ia. Beria-ia SPM nak panggil dia balik. Apa janji SPM? Kalau Jem Chai balik, dan kerajaan bayar tambang tau. Kamu orang tahu tak? Jem Chai balik daripada UK, daripada London, balik ke sini. Sekali pergi sekarang ni dengan harga minyak dah naik. Sekurang-kurangnya tambang Jem Chai untuk pergi saja balik. Untuk Jem Chai balik saja, sekurang-kurangnya menelan kos 10,000. Kalau tidak, lepas itu pergi balik dia 20,000. Itu bukan duit bapa SPM. Ini duit kerajaan Malaysia. Dan kalau Jem Chai balik ke sini, dan betul ke kamu nak, kalau apa-apa terjadi dengan dia, kerja dia, keselamatan dia, hancur macam tu je sebab Jem Chai nak bantu Anwar Ibrahim. Jem Chai nak bantu kerajaan. Beria-ia SPM nak siasat dia ni apa dia? Tak ada cerita dia. Daripada cerita yang nak disiasat oleh SPM, sekarang ni SPM kenapa tak siasat 9.5 juta ni? Kenapa? Kenapa tak siasat 9.5 juta? Terang-terang dah ada cerita di situ. Sebab itu saya kata SPM ni dah jadi alat politik. Siapa yang jadi kerajaan, SPM jadi alat politik. Siapa jadi kerajaan, SPM jadi alat politik. Saya nak letak beginilah. Kalaupun betul ada penyelewengan, rasuah dengan isu Jem Chai ini, paling-paling kalau dia nak tangkap pun, rasuah dia mungkinlah ada dalam 50,000 ke 100,000. Mungkinlah kalau ada pun. Adakah ini satu isu besar? Tidak. Adakah Jem Chai curi duit 1.1 bilion? Tidak. Kenapa pergi letak cerita 1.1 bilion? Ini namanya kau dah menipu seluruh rakyat Malaysia. Kau nak dapatkan orang kata nak naikkan isu kes ni jadi panas, kau pergi letak 1.1 bilion. Penipu nak mampus. Kerajaan Anwar Ibrahim ni penipu nak mampus. Tak ada satu pun orang PKR nak pergi cerita benda ni. Kau orang fikir secara logik. Duit RM 1.1 bilion ni untuk projek 10 tahun. Macam mana boleh jadi macam ini? Secara logik lah. Sebab itu saya kata Azam Baki ni, dia dah macam menggugut Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pun nak keperluan. Sama-sama ada kepentingan dalam tu. Kalau betul Anwar Ibrahim tak ada kepentingan dengan Azam Baki tu dah kena pecat dah. Seluruh SPM rosak. Sebab kerja bodoh macam ni. Pergi serbu di bawah T tu. Kau pergi rampas kamera orang. Kau pergi rampas CCTV orang. Kenapa? Apa yang SPM takut? Kau pergi serbu rumah orang, kau rampas CCTV orang. Kerana betul kau acuh pistol dekat kepala orang. Ini kerja yang remeh-temeh tau. Daripada dulu, inilah perangai SPM. Saya berangin betul benda macam ni tau. Panas hati kita rakyat tengok. Kerja tolol. Tak masuk akal.
Orang yang curi duit beratus bilion. Berpuluh bilion. Macam Jolo tak dapat dicari. Sampai hari ini. Tak dapat cari. Anwar Ibrahim pun tak dapat cari. Siapa pun tak boleh cari Jolo. Banyak lagi penjana. Menantu Muhyiddin lari. Semua tak boleh cari. Ini namanya kepala otak engkau orang ni yang makan gaji buta semua. Beria-ia ya. Budak tu dah tentu kerja, mencari rezeki dekat sana. Sekarang ni kau orang ganggu macam ini. Apa janji kerajaan Malaysia? Kalau Jem Chai balik ke Malaysia dan dia menang dalam kes ini dan dia hilang kerja, apa janji kerajaan Malaysia mengganggu gugat dia sekarang ini? Orang semua rakyat Malaysia sudah tahu tau. Orang dekat Malaysia ni, rakyat Malaysia, semua sudah tahu. Saya nak bagi tahu begini. Kalau isu kes Jem Chai ni, beria-ia Anwar Ibrahim tak tangani dengan baik, Saifuddin Nasution sebagai Menteri Dalam Negeri tak tangani dengan baik, saya nak cakap betul. DAP, kau Anthony Loke, kau dengar ni Anthony Loke. DAP, masyarakat Cina akan tolak engkau habis-habisan. Kau tengoklah. Ini bukan main-main tau. DAP itu akan ditolak oleh masyarakat Cina kalau benda macam ni. Kamu orang fikir secara logik lah sebagai rakyat. 1.1 bilion tau. Siapa nak keluarkan duit ni? Yang pertama, 1.1 bilion yang keluarkan duit Anwar Ibrahim. Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kelulusan dia Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kalau betul ada duit ni keluar. Sebelum SPRM siasat Jem Chai dalam isu duit 1.1 bilion ini, baik SPRM pergi tanya Anwar Ibrahim, pergi siasat Anwar Ibrahim. Macam mana Anwar Ibrahim pun boleh jadi bodoh sebagai Perdana Menteri, boleh keluarkan duit kepada Jem Chai 1.1 bilion. Yang paling bodoh lagi Menteri Kewangannya yang Anwar Ibrahim juga. Engkau juga luluskan duit ini untuk bagi dekat Jem Chai. Ini kerja bodoh lah. Kalau macam ni, Anwar Ibrahim bodoh. Tengku Zabrul lagi bodoh. Memang bodoh. Kalau kau keluar kenyataan media, dalam media sekarang ni, konon-kononnya, Jem Chai disiasat untuk memberi orang kata disiasat disebabkan oleh isu Holding yang melibatkan duit RM 1.1 juta tau. Kalau dia orang kata, kalau SPRM kata, Jem Chai didapati ataupun Jem Chai ini disiasat disebabkan ada salah laku yang mungkin dia merompak duit dalam Holding ni ke, dalam dia bekerja ke, dia sign benda salah ke, itu okey, itu normal. Normal untuk penjawat awam kau pecat dia ke, kau ni ke. Tapi kau pergi letak sekarang ni Jem Chai, seolah-olah Jem Chai sedang merompak duit 1.1 juta tau. 1.1 bilion tau. Istilah yang kerajaan nak buat sekarang ini, istilah yang SPRM letak sekarang ni, seolah-olah Jem Chai sudah pun merompak duit negara sebanyak 1.1 bilion. Sudah mengambil duit 1.1 bilion tau. Seolah-olahnya. Jadi dekat sini saya confused. Sekarang ni duit siapa yang keluarkan? Kalau betul Jem Chai ambil duit, siapa yang keluarkan duit? Nah, itu dia punya point dia. Siapa yang keluarkan duit? Sebab itu tadi bila kawan-kawan banyak yang mesej saya, banyak yang tanya saya, Daniel, cuba kau ulas isu ini. Itulah. Saya nak tanya siapa yang keluarkan duit untuk Holding, untuk projek ini, siapa yang keluarkan duit? Yang keluarkan duit Anwar Ibrahim, kelulusan Perdana Menteri.
Pergi cari Jem Chai. Apa pasal? Kalau betul lah Anwar Ibrahim perlu disiasat tau. Anwar Ibrahim berdiam diri, geng-geng PKR berdiam diri. Kenapa? Ini kes saya nak cakap betul. Kalau ini kes berlaku zaman PH jadi pembangkang, dah bergolek dekat tengah jalan dah hari ini. Aku rasa Anwar Ibrahim pun bergolek-golek. Anwar Ibrahim dah hasut dah orang-orang PKR, orang-orang PH, geng-geng bersih untuk terbalikkan kereta polis. Untuk terbalikkan kereta SPRM. Untuk demo depan SPRM tau. Kalau ini berlaku zaman PH. Hari ini semua diam. Jangan buat cerita lawak. Jangan buat kerja bodoh macam ni dengan rakyat. Lepas ini Jem Chai dikambing hitamkan. Siapa lagi yang nak dikambing hitamkan? Penat tau. Rakyat tengok. SPRM. Yang orang dok kecoh sekarang ni. Siasat. Sekarang ni kita tengok Yang disiasat hari ini adalah individu yang terlibat dengan siapa? Individu yang terlibat dalam isu mafia korporat. Berpuluh disiasat. Berpuluh yang melibatkan mafia korporat disiasat. Tapi seekor pun tak ada SPRM. Bayangkan. Polis siasat 40 individu, 1 ekor pun tak ada SPRM. Habis tu, macam mana mafia korporat ini boleh bergerak, boleh bebas bertahun-tahun tanpa SPRM tahu? Nah, tengok. Dah ada dekat Bloomberg dah cakap dah. Isu yang melibatkan Section D. Saya cakap betul lah. Kalau akulah jadi pegawai besar, kalau akulah jadi menteri, kalau akulah jadi ahli parlimen, aku nak apa tahu? Aku nak dalam SPRM tu, Section D tu, siasat. Siasat dan siapa yang dah posting, siapa yang dah pencen, kita tengok siapa nama dia. Cek. Cek balik Section D tu. Jadi benda ni betul-betul terjadi. Saya tadi dah cakap, siang-siang tadi saya dah cakap juga. Parti politik dalam Malaysia ni, mana-mana parti politik dalam dunia ni perlukan duit. Parti yang besar, parti yang nak jadi kerajaan, parti yang ingin ada pengaruh besar, perlukan duit. Perlukan duit. Parti PKR ni semua rakyat Malaysia tahu dia tak ada duit. Jadi Anwar Ibrahim nak menang, Anwar Ibrahim nak kuatkan parti, perlu ada duit. Perlu ada duit, kena cari. Cari dekat mana? Macam-macam jalan lah. Kita tengok. Lepas ini masuk PRU ke-16, kita tengok. Dulu PKR kata PN cukup mewah. Lepas ini kita akan tengok PKR parti mewah. Masuk pilihan raya ni kita akan tengok PKR parti mewah. Dulu bendera pun susah. Ini cerita paling pelik dalam dunia. Paling pelik dekat Malaysia. Tiba-tiba engkau pergi cerita babitkan Jem Chai dengan duit 1.1 bilion. Mana masuk akal? Kalau engkau cakap Jem Chai merompak duit 1 juta, aku percaya. Kalau engkau cakap Jem Chai tu merompak duit 1 juta, aku masih percaya tau. Tapi kalau engkau cerita Jem Chai rompak duit 1.1 bilion, ini kerja bodoh. Istilah dia tak kata rompak lah. Istilahnya seolah-olah ada salah guna kuasa, penyelewengan lah dekat situ. Tapi tak logik akal kita. Seorang penyelidik tau, dia bukan pengarah syarikat. Jem Chai bukan pengarah syarikat, dia tak ada kuasa. Sain apa benda pun tak ada kuasa Jem Chai tu. Secara logik kita fikirlah. Sain apa dokumen pun sain Jem Chai tak laku. Jangankan sain duit. Ini saya tengok ada satu komen di sini tadi.
Ada satu komen siapa tadi? Dia kata apa dekat bawah ni? Kejap Ada komen dekat bawah ni, kejap saya cek dulu. Oh, Ceplos Wan Botak nak ajak debat apa? Hah, maaf cakap lah. Saya minta maaf lah. Bukan saya punya label juga. Suruh dia pergi sekolah dulu. Belajar bahasa Inggris dulu. Pergi Sarawak pun dia tak pernah. Pergi Sabah pun tak pernah. Nak jadi ahli politik Malaysia. Apa macam tu? Duduk dalam askar pun duduk dalam kawasan Semenanjung aja. Mana pernah dia? Pergi Sabah Sarawak tak pernah duduk askar. Jadi tak, sekolah dia suruh sambung sekolah dulu. Pengalaman kerja kat luar negeri pun tak ada. Pengalaman kerja kat luar pun tak ada. Lepas pencen askar, jadi ceplos. Cari makan, pergi jumpa Rafizi cari makan. Lepas tu tak dapat, dia bantai Rafizi. Tak payahlah. Label macam tu bukan saya punya label lah. Tak payahlah, bukan cakap sombong. Sebab tu Rafizi pun tak nak layan. Tu pun tak sedar diri. Dah masuk hospital sakit pun tak sedar diri lagi. Bayangkan, macam mana aku nak hormat juga. Dia lebih hormat Rawanan daripada Rafizi. Tak buka minda kita langsung tau. Cuma saya kemuskilan saya yang saya nak bagi tahu dekat kamu orang supaya kamu orang buka minda tau. Babitkan Jem Chai dengan duit RM 1.1 bilion ni saya tak masuk akal saya. Kamu orang pun boleh fikir. Dia bukan pengarah syarikat tau. Dia bukan pengarah kerajaan apa semua tau. Dia hanya seorang penyelidik. Dia hanya sebagai pegawai penyelidik. Macam mana pegawai penyelidik boleh songlap duit 1.1 bilion? Masuk akal? Tak kan? Kalau SPRM nak siasat Jem Chai, dia terlibat dalam isu rasuah melibatkan 500,000. Aku percaya. Aku boleh percaya, aku boleh terima di situ. Kalau SPRM siasat Jem Chai atas sebab dalam isu Am Holding ni 500,000 ataupun 1 juta, aku percaya. Kalau cerita Najib ni kita rakyat percayalah. Sebab Najib sendiri yang terlibat dalam 1MDB. Najib sendiri tahu. Peringkat tertinggi, mesyuarat apa semua, penasihat apa semua Najib dalam 1MDB. Menteri Kewangan Najib. Sebab itu Mat Sabu kata, 1MDB minta dengan Menteri Kewangan Najib. 1MDB minta kelulusan daripada Najib. Daripada 1MDB pergi ke Menteri Kewangan. Menteri Kewangan lulus, minta kelulusan daripada Najib. Daripada Najib minta kelulusan Perdana Menteri Najib. Itu betul. Tapi ini, kawan-kawan fikir, logik ke tak logik? Saya tak boleh terima tau. Kalau macam ini, orang-orang biasa senang-senang aja ambil duit macam tu. Apa bodoh sangat kerajaan? SPRM jangan buat bodoh tau, cerita ni. SPRM nak perbodoh ke rakyat Malaysia ke? Nak sebut Jem Chai seolah-olah dah pun merompak duit macam Najib 1.1 bilion. Ini cerita lawak tau. Macam mana saya nak terima? Adalah. Ini Jai Seng cakap, kalau mau buka minda mesti ada dua hal. Baik dan buruk. Ini semua hal buruk yang engkau nampak. Betul lah. Kalau engkau kata benda ni betul, kau bagi hujah engkau. Saya tak boleh terima. Otak saya tak boleh terima. Kalau betul Jem Chai boleh tipu Anwar Ibrahim, kalau betul Jem Chai dah boleh tipu SPRM, kalau betul lah Jem Chai dah boleh tipu Bank Negara, hebatlah dia. Maknanya Jem Chai ni manusia paling hebat dalam negara ni. Kalah Jolo pun kalah. Jolo kalah. Jem Chai Anwar Ibrahim dia tak kenal. Silap-silap Tengku Zakrul pun dia tak kenal. Bayangkan.
Tak payahlah kau ceplos, kau datang komen dekat saya punya sosial media. Label kau memang ceplos, cari makan 20 sen. Bukan label kau juga. Sama lah, geng-geng kau tu lah, geng botak kau tu. Tu boleh lah kau. Orang yang ada fikir ni, tapi baguslah, saya dah bagi tahu dah. Memang saya nak geng-geng ceplos ni, geng-geng PKR yang bodoh ni. Memang saya nak kamu datang dalam channel saya, menambahkan view saya. Terima kasih korang datang komen. Saya memang nak. Saya memang akan baca komen korang. Untung saya, kau tambahkan view saya, channel saya makin bertambah meriah. Dan akhirnya ramai orang datang tengok. Datang lagi. Kau panggil geng-geng ceplos kau datang. Jangan kau lari. Datang. Banyak-banyak. Komen lagi. Datang komen. Saya suka kalau geng-geng ceplos ni datang. Maknanya konten saya akan menjadi banyak nanti. Kalau ada 20 pun dah cukup. Datang. Bodoh memang korang yang bodoh, ceplos yang bodoh. Rakyat Malaysia tengah lihat benda ni tahu. Berfikir secara matang, berfikir secara logik. Sebab itulah rakyat Malaysia kata benda ni seolah-olah ada kambing hitam. Yang paling menakutkan rakyat Malaysia adalah berlaku perkara yang sama macam Beng Hok. Beng Hok tu tiba-tiba jatuh daripada SPRM. Kalau kena ke anak kita, kena ke adik-beradik kita, kena ke saudara mara kita, apa rasa kamu orang? Anwar Ibrahim tak cukup ke masuk penjara? Kalau betul orang aniaya Anwar Ibrahim, hari ni Anwar Ibrahim nak menganiaya orang sewenang-wenangnya bila dia jadi Perdana Menteri, orang PKR tak cukup ke lihat Anwar Ibrahim tu dianiaya? Memang anjing lah PKR ni, betul. Orang PKR kau tak cukup ke? Kau tak cukup tengok. Kau dulu kata Anwar Ibrahim dianiaya tau. Hari ini kau orang tak kasihan nak tengok orang nak aniaya orang. Kamu orang tak rasa macam mana kena kambing hitam tau tak? Kalau kamu kena, apalagi ni budak. Saya pernah tu dalam jabatan kerajaan, dalam tentera ni dulu. 2 kali saya nak dikambing hitamkan. Nasib saya bagus je. Pegawai yang nak kambing hitamkan saya, dua-dua pegawai itu, yang satu selepas saya dah bersara, terus dia diberhentikan secara keji. Pangkat dia pangkat meja. Lepas itu satu kem kecoh, orang kata saya report dekat SPRM. Saya cakap apa kena mengena dengan saya? Saya dah keluar baris dah. Tengok. Dan akhirnya saya pergi kerja dalam dunia korporat, dia datang minta kerja dengan saya. Ada meja tu. Aku ingat nama dia sampai hari ni. Aku tak tahu dia dah kerja apa dah. Datang masuk ke syarikat saya yang jadi CEO. Lepas tu dia tanya saya, nak minta jawatan besar. Saya cakap dengan dia, kau ingat kau duduk dalam jadi pegawai tentera, kau ingat kau pergi datang minta dekat syarikat aku ni, kau boleh selotok kau nak duduk jawatan pegawai tinggi. Saya cakap, kami di sini, dalam dunia sektor awam, kami bukan pilih kuantiti. Kami nak kualiti. Kau nak, kau jadi pegawai biasa, baru aku boleh naik kau jadi assistant manager, boleh naik jadi kau manager, saya cakap. Merah muka dia. Saya pengalaman saya dulu. Lepas tu ada lagi seorang berpangkat kapten. Saya ingat lagi. Hari ni apa dia kerja? Mulialah kerja dia juga. Seorang kapten dah pun menjadi apa? Tukang sapu sampah. Saya jumpa anak buah saya tanya, mana kapten tu dulu? Saya tanya, apa tahu? Kerja sapu sampah sekarang ni. Anak buah saya bawa pergi tempat dia kerja tu, dia lari menyorok dalam store. Malu. Itulah.
Hidup ni macam roda, jangan menganiayakan orang. Jangan tengok pangkat kau yang besar-besar dekat bahu ni kau aniayakan orang. Sama macam kes engine jet tu. Engine jet, kamu orang ingat tak? TDM engine jet. Kamu rasa logik ke? Seorang berpangkat sarjan, sain kelulusan untuk keluarkan engine jet, engine pesawat daripada kem. Melibatkan duit, melibatkan perkara macam ini, perlu pegawai. Kalau dalam tentera tu paling-paling tidak. Kalau dalam polis, dalam tentera paling tidak. Kalau dalam tentera, lieutenant muda paling bodoh, kena sain. Kalau dalam polis, ni, satu paku, sekurang-kurangnya, inspektor percubaan tu yang kena sain, tahu tak? Kalau SPRM pun sama. Tak habis lagi kita tengok sekarang ni. Malaysia masih lagi diambang hal-hal yang macam ini. Berapa banyak yang orang dalam Malaysia ni jadi kambing hitam macam ni tahu? Muhammad Zaki dengar cerita minyak diesel nak naik lagi, betul ke? Ni jam 12 ni naik. Jam 12 ni naik lah dia. Dah keluar dalam berita tu. Ini kerja saya tengok dah. Malaysia ni kita, maaf cakap lah, perkara-perkara yang macam ini zaman media sosial hari ni terlalu cepat. Mungkin ramai lagi yang lebih berpandai daripada saya berfikir tentang isu macam ini tau. Kita sangat sedih lah. Menganiaya orang tau. Orang nak kerja, orang nak cari rezeki, kita sekat. Ini mafia korporat, tak selesai cerita dia. Berapa banyak orang yang risau. Kali ini saya haraplah orang-orang Cina terutamanya tolak je lah DAP tu. Saya nak beritahu begini kalau ada orang-orang Cina yang ada dalam ni, orang-orang India, kaum-kaum lain, saya nak beritahu begini. Sebab orang yang sokong PH ni, orang Cina, orang India, kaum-kaum lain. PRU yang akan datang ni, kita nak jatuhkan Anwar Ibrahim, kena tolak DAP. Orang Cina kena tolakkan DAP. Kalau apa yang berlaku dengan James Chai ni, orang Cina kena tolak DAP. Kena tolak. Tolak DAP, Anwar Ibrahim akan jatuh. Tu saja. Anwar Ibrahim sekarang ni kuat sebabkan oleh DAP. Jadi orang Cina kena tolak DAP. Itu je jalan dia. Kaum-kaum Melayu memang dah tolak dah Anwar Ibrahim ni. Melayu dah tolak. Teruk tahu macam ni. Hari ini cerita minyak naik 6.2 tahu. 6 ringgit 2 sen. Diesel. Harga diesel jadi rekod sekarang ni. Kat Malaysia, diesel jadi rekod. Rekod harga diesel sepanjang negara Malaysia ini tertubuh. Malaysia ni jangan duk main Malaysia merdeka tau. Kita nak cerita Malaysia tertubuh. Malaysia tertubuh ni tahun 1963 sampai hari ni rekod. Anwar Ibrahim dah berjaya pecah rekod. Rekod dia apa? Harga diesel 602. Tak payahlah. Tak payah nak cerita masalah ekonomi dunia, tak payah nak cerita masalah dekat sana. Dulu pun perang. Dulu pun perang. Dulu Anwar Ibrahim cakap, kalau harga minyak naik, negara untung. Sekarang ni harga minyak naik, kita mengalami masalah. Kalau kata harga diesel, saya nak beritahu, kalau harga diesel dekat negara kita ini betul masalah dunia. Kenapa harga diesel dekat negara kita ni naik? Di Indonesia tak naik. Di Filipina tak naik. Di negara-negara jiran yang lain tak naik. Kenapa dekat Malaysia naik?
Kalau hanya nak cerita macam tu lah. Jadi pembohongan demi pembohongan, akhirnya Anwar Ibrahim memang tak layak jadi Perdana Menteri. Macam manalah dulu kata nak jadi PM, nak turunkan harga minyak. Lepas tu sekarang ini geng-geng macai dia, wow, bukan main lagi pertahankan. Macam yang kat bawah ni lah, komen-komen geng-geng ceplos dia dekat bawah ni. Macamlah dia tahu ekonomi. Kita ni, rakyat Malaysia, dalam Asia ni, negara yang penduduknya sedikit, contohnya Brunei, penduduknya sedikit tau. Singapura, penduduk dia lebih kurang 5 juta. Penduduk Singapura lebih kurang 5 juta je. Okey lah. Lantak dia lah, dia negara Singapura. Kita antara negara yang penduduknya tak ramai. Kita hanya ada 34 juta lah sekarang ini. Dan 34 juta, kita nak pergi comparekan harga minyak dekat Indonesia yang penduduk dia ramai. Indonesia tu pulau saja ada 16,000 pulau tau. Kita nak comparekan hidup kita dengan orang Filipin. Filipin tu penduduk dia 19 juta. 190 juta. Indonesia 300 juta. Kita nak comparekan negara Malaysia yang penduduknya hanya ada 32 juta. Filipin tu kita nak ni, dia ada 10,000 pulau. Thailand berapa puluh ribu, di juta orang penduduk dia. Sama juga negara-negara lain. Kita nak samakan minyak dengan diorang, memanglah diorang short minyak. Penduduk dia ramai, kenderaan dia banyak. Ni nak samakan benda tu. Bodoh punya geng-geng PKR ni. Filipin kalau minyak dah habis, wajarlah. Kenapa tak wajar? Sebab negara ada penduduk ada 180 juta. Kenderaan dia berapa banyak? Filipin berapa banyak bot dia? Indonesia, berapa banyak kenderaan dekat Indonesia? Saya tertarik dengan komen Syed Rana ni. Fahas juga yang kaya, ceplos tetap bodoh. Siapa yang untung juga dalam PKR tu? Rabanan lah, Lamanan. Rabanan kaya, geng-geng ceplos tetap bodoh. Memang bodoh lah. Itulah itu hari saya agak resis juga dalam kenyataan dia. Dalam kenyataan saya memang agak resis tu. Bodoh tak bodoh, geng-geng Melayu PKR ni, yang Muslim ni, keji Rafizi sampai panggil sotong tau. Geng-geng ceplos ni, geng-geng botak ni, sampai maki hamun Rafizi. Geng-geng botak ni orang Islam ke orang Melayu? Aku nak tanya. Aku nak tanya geng-geng ceplos yang ada ni, kau orang ni orang Islam ke orang Melayu? Sampai ke maki hamun Rafizi, panggil sotong lah, cetong lah, apa semua tu. Tapi, pump kena Rabanan, korang puja dia, sampai macam tu. Kamu orang tahu tak? Yang dipuja oleh PKR sekarang ni, Rabanan, Fahas. Fahas tu, saya malah nak background dia. Dia pun mix tu. Bukan pure-pure orang Malaysia. Ini Malaysia dah lawak lah dengan puak-puak gila macam ini tau. Saya bukan apa nak menyedarkan. Nak menyedarkan otak geng-geng ceplos yang bodoh ni semua. Sanggup tahu maki hamun Rafizi tu macam itu. Apa dia yang korang dapat macam tu? Betul, Mahmud Bokora. Saya ada satu hal yang
saya rasa lawak juga. Yang mungkin ramai yang tak tahu. Kamu orang tahu tak? Siapa geng PKR yang keluar kenyataan media dekat media massa yang kita tengok dua je dari kumpulan dia. Aku tak bohong ke orang. Satu daripada kumpulan Fahas, satu daripada kumpulan Rabanan. Satu geng Gagak Hitam, satu geng Rabanan. Siapa yang keluar kenyataan media dekat ni, macam baru ni kita tengok bekas ketua cabang PKR Sarawak yang buat komen itu cari makan dengan Rabanan hidup dia. Pemilihan parti tu dia duk berkepit dengan Rabanan. Aku puak-puak ni kalau dia kacau saya ada bukti semua tau. Kau orang pegang duit dalam karung pun ada bukti dekat saya ni tau. Jangan main-main dengan saya. Pemilihan parti tu duit dalam karung ada dekat saya ni gambar dia. Ini kenapa tak report polis? Biarlah. Saya nak report atau tidak, saya nak peduli apa? Tanya kepada orang yang bagi dekat saya tu. Yang bagi kat saya tu, kau nak sebut, kau tak nak dedahkan lah. Yang bagi kat saya pun orang PKR, senator. Korang tengoklah siapa yang buat kenyataan media baru-baru ni. Itu je. Itulah orangnya. Itu je clue dia. Sudah. Tutup di situ. Okey? So, saya tak nak panjang-panjang. Itu saja. Nanti besok kita sambung lagi. Sekian. Terima kasih.